telah naik Johan di peringkat kepulan, meneruskan perjuangan di suku separuh dan kini di final. Alhamdulillah, pasukan Dalaran Rama berjaya ke final buat kali pertama dalam sejarah. Doakan supaya kita menjadi Johan pada tahun ini, insya-Allah. Dalaran Rama boleh. Go! Alamak, dia datang lagi hari ni. Apa-apa ada kata-kata? Kata-kata apa? Hari tu bola sepak, kali ni bola jaring. Hari ni mesti menang punya lah. Serang Johan. Champion. Netball is life. Hari tu sampai hati korang kalahkan sekolah Cikgu Anita. Apa kata kali ni korang bagi Cikgu Anita pula menang? Apa jua keputusan, Dalaran Rama dan SK Raja Muda Musa tetap bersahabat. Woi, come on, game nak start dah. Apa lagi? Dalaran Rama! Dalaran Rama! Dalaran Rama! Dalaran Rama! Megah, kenapa lambat? Patutlah budak-budak kita tak semangat. Lambat. Kenapa? Presiden jadilah banyak baru tak boleh buat apa lah kan. Saya dah tunggu dari pagi datang awal. Demi be the best. Be the best. Coach, macam mana ni coach? Macam mana? Kita dah sampai ke final untuk nombor 1 dan nombor 2. Kita pasal jatuh. Tapi kita serah pada semualah dapat poin terbaik. Okay, doakan kami semua. Dalaran Rama Diamond, beat the best, be the rest. Udah lari terus ke hadapan, terbang ke tinggi dengan jiwa yang mampai, fokus tunggu waktu jangan rasa cemas, dalam genggaman kupat dengan emas. Satu jiwa juga satu rasa, genggam erat ayo dalam menang bukan taruhannya. Genggam erat ayo
Okey, tahniah kepada pasukan Diamond Dalarama. Sekali lagi tahun ni kita podium walaupun tak berdaya menjadi juara, tapi kita tetap tidak meninggalkan podium. Podium tetap milik kita. Saya secara peribadi mengucapkan terima kasih kepada semua jurulatih dan juga para pemain yang telah bertungkus lumus menjanjikan podium untuk SK Dato' Laksamana Raja Mahkota. Teruskan usaha, jangan berputus asa. InsyaAllah tahun depan juara milik kita. Be the best, beat the rest. Biarkan ku nikmati Nampaknya keputusan tidak memihak pada kita. Namun begitu, Naib Johan adalah yang terbaik buat Dalarama Diamond. Pemain kita dah buat yang terbaik. Ada peningkatan daripada tahun lepas. Daripada tempat yang keempat dapat tempat yang kedua dah terbaik sangat dah. Good game. Tahniah. Untuk pemain bola jaring Dalarama. Go Dalarama Diamond.